Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada semua yang menonton bersama kita di secara langsung di studio Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan. Yang mana hari ini kita bawakan special pada hari ini Prof. Zurina untuk cerita kita hari ini berkaitan dengan kelahiran pramatang. Tapi sebelum saya pergi kepada penceramah kita hari ini, saya nak terangkan sedikit beberapa perkara berkaitan dengan Putra Sihat. Untuk makluman kepada semua yang menonton kali pertama ataupun mungkin yang ini adalah sudah beberapa kali bersama kita, slot Putra Sihat, bicara sihat, nak sihat, kena dengar cakap orang yang pakar adalah inisiatif daripada Putra Sihat yang mana daripada unit kesihatan awam, unit daripada Pusat Kesihatan Universiti, yang mana kita bekerjasama dengan Fakulti Perubatan, Sains Kesihatan untuk membuat satu platform untuk kita mengevaluas maklumat-maklumat berkaitan dengan kesihatan bersama dengan pakar kita. Jadi kalau hari ini kita punya title adalah bayi ataupun kelahiran pramatang. Okey, bersama kita pada pagi ini Dr. Zurina Zainuddin, pakar pediatrik neurologi Jabatan Pediatrik Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan, untuk berkongsi berkaitan dengan kelahiran pramatang. So, jadi sebelum itu Dr. Zurina mungkin nak perkenalkan diri. Okey, hai, Assalamualaikum dan selamat pagi ke selamat tengah hari dah? Tengah hari dah. Tengah hari dah. Okey, saya Dr. Zurina binti Zainuddin, kini bertugas di Hospital Sultan Abdul Aziz Shah, juga di Fakulti Perubatan Sains Kesihatan. Mainly sebagai seorang pakar neonatologi. Bidang kerja saya adalah banyak merangkumi penjagaan bayi-bayi yang memerlukan rawatan rapi selepas dilahirkan, dan macam mana kita nak menyokong ibu bila anak-anak yang yang ditunggu-tunggu selama 40 minggu ataupun kurang, and tiba-tiba end up dekat kita punya rawatan intensif care. So sesuatu yang sangat selalunya stressful pada ibu-ibu dan bapa dan keluarga terutamanya yang datang dari kampung, tunggu, excited, tunggu, dan tiba-tiba baby dikabarkan dengan berita yang kurang baik. Jadi di sana saya dan tim saya memainkan peranan lah untuk membantu bayi-bayi ini serta keluarga mereka. Okey, terima kasih Dr. Zurina. Jadi kita membawa topik kita pada tengah hari ini adalah berkaitan dengan kelahiran pramatang. Jadi ada apa kaitan ke dengan bulan ini? Ada tema ke yang sesuai dengan tajuk ini? Betul. Setiap tahun pada 17 November setiap tahun satu dunia meraihkan Hari Pramatang sedunia. Alright, tujuan kita meraihkan ini adalah kita bersama-sama untuk kita create awareness, okay, memberi penerangan pada rakyat atau masyarakat kita di luar sana yang mungkin tak pernah dengar ataupun kurang pasti, alright, ataupun kurang cakna tentang kelahiran bayi pramatang di mana-manalah di seluruh dunia. Dan kita memakai tema warna purple, alright, yang melambangkan kasih sayang. This is worldwide celebration lah, okay. Dan tema tahun ini kita meraihkan cakap Melayu susah sikit okay, give our preterm babies a strong start for a brighter future. Alright, maksudnya kita bermula dengan sesuatu yang strong, sesuatu yang kemas untuk mereka membesar sebagai kanak-kanak yang seusia dengan mereka. Okay. Jadi Dr. Zurina, sebelum kita nak pergi lanjut kepada kelahiran pramatang ni kan, jadi kalau pramatang ni maksudnya apa tu? Dia lahir tak cukup bulan tu maksudnya apa tu? Ya. Orang kita biasa dengan tema tu lah, alright, lahir tak cukup bulan atau baby tak cukup bulan. Maksudnya ataupun maknanya adalah sesiapa saja atau mana-mana baby yang dilahirkan sebelum kandungan, usia kandungan ibu mencapai 37 minggu. Right, so siapa-siapa saja yang dilahirkan sebelum 37 minggu, selalunya organ-organ dia belum matang untuk dia berdikari di luar rahim. Jadi bayi-bayi
ni selalunya memerlukan bantuan perubatan untuk mereka menghadapi kehidupan awal mereka di luar rahim ibu, because diorang belum bersedia. Belum bersedia. Belum bersedia. Jadi sepatutnya masih duduk dalam rahim ibu dan terima segalanya daripada ibu. Supply everything, oksigen, makanan, semua-semuanya bergantung sepenuhnya dari ibu lah. Tetapi disebabkan oleh beberapa faktor terpaksa dikeluarkan awal. Jadi baby-baby ni selalunya memerlukan bantuan untuk meneruskan kehidupan. Okey, jadi kalau kita lihat tu daripada definisi tu, maksudnya baby tu belum cukup masa. Belum cukup masa tapi dah keluar. Jadi kalau kita nak melihat daripada segi faktor risiko ataupun adakah ada sebab-sebab tertentu yang menyebabkan bayi tu keluar awal? Alright, ada. Okey, ada yang kita boleh agak, ada yang tak tahu nasib. Okey. So antara tanda-tanda atau risiko-risiko, risiko pertama adalah usia ketika ibu mengandung. Right? Ini di usia yang ekstrim lah. Maksudnya sekiranya ibu mengandung ketika belasan tahun. Right? Ataupun ibu mengandung ketika usia telah melepasi tahap 35 tahun. Okay? So mereka memang berisiko tinggi untuk mendapat kelahiran pramatang. Satu lagi risiko ialah sekiranya ibu mengalami masalah kesihatan, sama ada sebelum mengandung. Sekarang ni ada ibu-ibu yang mengalami masalah jantung ataupun masalah buah pinggang yang kronik yang perlu cuci darah, tetapi mereka ada hak untuk mempunyai zuriat. Jadi kita akan support. Alright, cumanya mereka berisiko untuk mendapat kelahiran pramatang. Begitu juga ibu-ibu yang asalnya sihat, tak ada masalah pun, tetapi ketika mengandung mengalami masalah-masalah seperti darah tinggi, kencing manis, alright, uri di bawah, alright, mereka juga berisiko untuk mendapat kelahiran pramatang. Selain pada itu, apa yang kita nampak, sekiranya ibu-ibu ini pernah mempunyai history ataupun pernah mempunyai pengalaman melahirkan bayi yang pramatang sebelum ini, jadi untuk kandungan-kandungan seterusnya juga berisiko untuk berulang. Ya, terutamanya yang dah kali pertama, kali kedua, jadi kemungkinan untuk dia kandungan ketiga itu lahir pramatang juga sangat tinggi. Right? Selain daripada itu, ibu-ibu juga akan berisiko sekiranya ibu-ibu mengamalkan what do you call that, life yang kurang sihat lah. Alright, mengamalkan cara hidup yang kurang sihat seperti merokok, pengambilan alkohol, itu antara beberapa risiko yang boleh menyebabkan bayi keluar awal. Tadi ada sebut yang ibu-ibu yang mempunyai risiko yang macam lifestyle macam merokok. Jadi bagaimana pula ibu-ibu yang mengandung di peringkat awal tapi dia nak sihat? Jadi dia melakukan aktiviti-aktiviti ekstrim seperti berjalan, berlari ataupun pergi gym, mengangkat berat. Yang tu macam mana dia punya risiko yang tu? Okey. Sekiranya ibu-ibu tu sudah tahu dia mengandung di peringkat awal, alright, boleh je melakukan aktiviti-aktiviti, cuma kurangkan aktiviti-aktiviti yang sangat ekstrim. Boleh je pergi gym, right? Tak payahlah angkat berat-berat sangat. Okay, mungkin kurangkan what do you call that, keberatan yang diangkat tu kurangkan. Sebelum mengandung dengan selepas mengandung tu ada beza kan? Ya, ada beza kan. Alright. So itu salah satu langkah. Sebenarnya boleh je exercise, berlari, what do you call that, jogging, main netball, yang simple-simple, not too much of contact sport, not too much of extreme. Jangan yang terlalu ekstrim tu lah. Okay. Jadi kalau kita lihat tadi risiko tu, kalau doktor yang tengok tu dia tahu semua risiko tu. Cuma kita nak sampaikan kat tuan-tuan, puan-puan yang ada di rumah ni, sebagai ibu dan juga sebagai ayah ni, macam mana kita nak kenal diri kita sama ada kita ni ada risiko ataupun tidak. Mungkin doktor boleh bagi panduan sedikit. Alright. Okey, yang risiko yang pernah melahirkan kurang tak cukup bulan tu, senanglah. Dia dah tahu dah kan? Pengalaman dah tu. Dah ada pengalaman. So, satu lagi, ibu-ibu yang memang menghadapi masalah kesihatan. Selalunya sebelum mengandung, dia akan berjumpa dengan doktor untuk
minta nasihat dulu. Okay. Selamat ke tidak untuk dia, kalau dia berkeinginan untuk mendapat zuriat dia sendiri, selalunya diorang memang dah ada follow up kan? Okay. Boleh berbincang dengan doktor masing-masing. Dan ibu-ibu yang masa mengandung mendapat komplikasi seperti darah tinggi, kencing manis, alright, itu dah kena tahu dah kena jaga dah, alright. Sebab kalau kita tak jaga, kalau kita tak follow up selalu, jaga kita, kontrol kita punya darah tinggi, kontrol kita punya gula, memang risiko tu akan timbul. Okay. Ya. Okay. Jadi sekarang ni kita dah bersiaran selama 10 minit. Jadi saya akan membuat satu peringatan kepada semua tuan-tuan dan puan-puan yang sebagai penonton hari ini. Di chat box tu ada pendaftaran. Jadi kena daftar bagi semua warga UPM untuk mendapatkan CPD latihan. Kita ada sediakan latihan point kepada semua warga-warga akademik ataupun warga di UPM. Itu yang pertamanya. Yang keduanya, kita juga ada sediakan dalam borang kehadiran tu adalah soalan free. Maksudnya soalan yang kita nak ukur pengetahuan sebelum hadir kepada sesi perkongsian pada tengah hari ini. Jadi dua perkara ni sila buatkan. Dan yang ketiga, saya tambah sedikit, sekiranya ada soalan, boleh dah post siap-siap dekat chat box tu. Takut lupa. Nanti bila selepas 40 minit kita dah selesai bersiaran bersama dengan pakar, kita akan buka sesi soal jawab untuk semua peserta-peserta boleh ajukan soalan dan kita sudah boleh mula menjawab soalan tersebut selama 20 minit. Jadi insyaAllah kita akan selesai pada pukul 1 tengah hari nanti. Okey, jadi kita kembali kepada topik tadi. Kalau kita dah tahu kita dah ada risiko, saya rasa salah satu perkara yang paling penting adalah ibu mengandung kena buka buku merah siap-siap. Jadi bila buka merah tu dia dah jumpa dengan staf kesihatan. Jadi staf kesihatan dengan doktornya dia dah boleh nilai sama ada tak risiko-risiko yang boleh menyebabkan bayi peramatang ataupun kelahiran peramatang. Okey, jadi kalau kita dah tahu dah risiko-risiko tersebut, ada tak langkah-langkah pencegahan yang kita boleh buat supaya kita boleh satu boleh elakkan ataupun mungkin kita boleh kurangkan dia punya risiko untuk kelahiran peramatang. Okay. Untuk kes-kes yang kita dah tahu dah kita berisiko tinggi, dia bukanlah garanti ini memang sah-sah keluar awal ni. Dia tidak garanti. Cumanya kita kena jaga diri lah. Alright, so terutamanya kalau ibu-ibu yang tiba-tiba lepas mengandung dibagi tahu ada kencing manis, ada darah tinggi. Okay. So, kena jaga pemakanan. Okay, kena jaga pemakanan, cukup rehat dan rajin-rajinlah ke klinik kesihatan mengikut jadual yang ditetapkan. Alright, bila once dah buka buku merah tu, diorang akan bagi tarikh untuk diorang follow up. Kan? So, kena ikut schedule yang dibagi supaya kita tahu tahap kesihatan ibu tu macam mana dan diorang akan monitor pertumbuhan bayi di dalam kandungan macam mana. Right? And kita cuba daya upaya lah. Dia ada juga yang kadang-kadang tu setelah ibu-ibu menjaga pemakanan, menjaga kesihatan, tetapi dia punya paras gula ataupun paras tekanan darah tu tetap naik. Kadang-kadang tu mereka akan diberikan rawatan, alright? Kadang insulin umpamanya ataupun ubat-ubat darah tinggi untuk dia kontrol darah tu. Ada juga keadaan di mana dah jaga, betul-betul punya jaga, tapi masih berisiko, tak turun-turun. Jaga dah makan, pakai dah ubat, kalau diabetik tu insulin, ubat-ubat kencing manis, tetapi gulanya masih tinggi, tak boleh nak kontrol, ataupun tekanan darahnya masih tinggi. Yang itu memang bersiap sedialah dari segi mental dan fizikalnya. Alright, besar kemungkinan kita cuba juga kontrol, tapi besar kemungkinan memang akan dilahirkan peramatang. Jadi daripada cerita Dr. Zurina tadi tu, dia macam seolah-olah ada keadaan yang kita boleh cuba sedaya upaya kita kawal, tapi ada juga yang kita, walaupun kita dah cuba sedaya upaya 100% lah, kita cuba, tapi keadaan ketika itu memang di luar kawalan. Jadi nak tahu juga, maksud dia untuk bayi kelahiran ni, dia ada kelahiran yang tiba-tiba ataupun kelahiran yang kita kata kita dah set, okey yang ni kena buat pembedahan, kena awalkan. Ada macam tu ke? Alright. Dua-dua ada. Dua-dua ada. Okey. Okey.
selalunya kalau keadaan-keadaan terutamanya darah tinggi ataupun ibunya sakit jantung ataupun buah pinggang yang kita boleh monitor sebenarnya. So bila diorang hadir ke klinik kesihatan tu ataupun berjumpa dengan pakar ibu mengandung tu, diorang boleh monitor dan boleh agak lah, walaupun diorang dah cuba sedaya upaya, memang kita dah nampak dah trend, alright, cuma kita akan stretch sejauh mungkin lah, alright. Tapi kita kena fikir juga, kita kena jaga keselamatan ibu. Dalam keadaan itu di mana kita rasa kalau diteruskan kandungan, kesihatan ibu akan berisiko tinggi atau terjejas. Jadi langkah untuk menyelamatkan ibu, kita terpaksa keluarkan baby. Ada juga ketikanya di mana ibunya sihat-sihat sahaja. Tak ada apa-apa tanda pun. Tiba-tiba je ada gesa. Ada tanda-tanda tak bersalin. Ada juga ketikanya. Selalunya berkaitan dapat dengan jangkitan kuman. Jadi kalau yang doktor yang buat keputusan tu, macam kita kata okey, kita serah kepada doktor lah untuk buat keputusan. Tapi kalau untuk tuan-tuan ibu-ibu yang dekat yang ada di bersama kita hari ni, kalau nak tahu tanda-tanda kelahiran pramatang ni ada beza ke dengan tanda-tanda lahir biasa? Kalau dia mana tahu duduk di rumah ataupun sedang bekerja, tiba-tiba ada tanda, tapi tanda tu yang mana satu yang kita kata tanda kelahiran ni? So tanda-tanda yang akan ibu-ibu alami, dia tak jauh beza sangat dengan kelahiran cukup bulan sebenarnya. Dia sama je. Ibu tiba-tiba akan rasa sakit perut, macam contraction tu kan. Tiba-tiba je datang contraction. Ataupun tiba-tiba tak semena-mena pecah ketuban. Ataupun keluar darah, ataupun lendir yang bercampur darah, ataupun rasa sakit di bahagian peranakan tu. Itu tanda-tanda bersalin awal lah. Tapi ada juga di mana kalau ibunya tu darah tingginya tak kontrol, dan tanda-tandanya lebih kepada kesan darah tinggi tu yang terlampau tinggi, tak boleh kontrol. So selalunya ibu akan mengalami masalah seperti sakit kepala, penglihatan jadi kabur, rasa nak muntah. Itu menandakan yang tekanan tinggi darah itu terlalu tinggi. Selalunya sila datang ke hospital untuk kita cek dan cuba turunkan paras tekanan darah tu serendah mungkin. Tapi saya rasa macam nak kena bantu sedikit daripada segi panduan. Kalaulah kita punya kandungan tu masih baru 7 bulan. Kita kata lama lagi ni, kita kata tarikh sepatutnya bulan 1, ni sekarang bulan 11. Jadi bila keluar tanda tu macam kurang pasti. Yang ni mungkin sakit perut semelik. Jadi macam mana kita nak bagi panduan sedikit kepada penonton, yang ni sebenarnya dah lebih tanda kepada kelahiran. Pergi hospital segera. Sekiranya ada tanda-tanda ni, tak kisahlah ini sebenarnya tanda kelahiran awal ke, sembelit ke, penyakit lain ke, datang je. Lebih selamat datang, dapatkan pemeriksaan, dapatkan kepastian, dan lebih mudah. Dan semua orang lega. Kan? Jadi bila ada tanda tu, tuan-tuan, ibu-ibu semua, jangan tunggu. Sebab kalau lahir pramatang ni di rumah, risiko dia tinggi untuk kematian sebab tak ada bantuan. Tapi kalau lahir di hospital, insyaAllah kan, ada banyak bantuan-bantuan yang sekarang ni telah sedia ada. Cuma kita nak lihat kepada risiko pula. Jadi kalau bayi yang lahir pramatang ni, apa risiko kepada bayi dan risiko kepada ibu? Alright. Risiko pada bayi bergantung betapa pramatangnya bayi itu dilahirkan. So sekiranya bayi itu dilahirkan hampir dah nak cukup dah 35 minggu, 36 minggu, selalunya tak sukar sangat. Right? Dia dah bersedia, cuma belum betul-betul ready. Selalunya tak sukar sangat. Yang sukarnya ialah sekiranya bayi lahir 30 minggu ke bawah. Jadi kebanyakan organ-organnya langsung tak matang. Jadi untuk dia, faktor risiko pertama bila dia keluar sahaja dah ada masalah. Dia tak boleh nak kontrol suhu badan dia. Bila baby tak boleh nak kontrol suhu badan, dia akan jadi, suhu badan akan merudum dengan kadar yang sangat cepat dalam tempoh beberapa saat sahaja, dan bayi terdedah pada risiko-risiko perdarahan dalam otak, perdarahan dalam organ-organ yang penting, alright, yang boleh bawa mati.
Okay. Selain pada itu adalah paru-paru. Bila baby keluar, benda pertama yang dia kena buat ialah bernafas. Right? Dan perlu untuk dia maintain oksigen, kadar oksigen dalam badan dia. So masalahnya baby-baby ni paru-parunya tidak matang. Alright? And bila paru-parunya tidak matang, dan paru-paru itu tidak boleh berfungsi dengan sendiri. Jadi kadar oksigen dalam badan akan meredup juga. Sebab supply uri ibu dah putus dah. Okay. Supply dari ibu dah tak ada. Jadi itu menyebabkan baby mengalami masalah kekurangan oksigen yang juga boleh merosakkan, memberi kecacatan pada otak. Ini adalah kecacatan jangka masa panjang atau kekal lah kita panggil. Selain daripada tu, risiko dia dari ujung rambut sampai ujung kaki. Alright, sebab setiap organ-organ dalam badan itu tidak matang. Jadi dari segi brainnya, dari segi otaknya mudah mendapat pendarahan. Paru-paru dia tak boleh nak bernafas, jadi tak boleh nak maintain kadar oksigen dalam darah. Dari segi jantungnya belum ready lagi, jadi mudah dapat kegagalan jantung. Alright, boleh dapat masalah paru-paru berdarah. Usus dia belum ready untuk hisap susu dan digest susu tu, dan mudah mendapat jangkitan kuman. Alright, menyebabkan kerosakan pada usus. Segala-galanya lah, dari buah pinggang, tulang. Okay, yang paling kita perlu juga kita jaga ialah penglihatan, pendengaran. Semua tu berisiko untuk mendapat komplikasi jangka masa panjang dan kekal. Okay. Tadi cerita tu kalau tengok panjang cerita daripada segi komplikasi jadi sebenarnya kalau cegah tu, kalau kita boleh cegah lah ataupun kalau kita boleh sebaik-baiknya lahirlah di hospital supaya mendapat rawatan yang terkini. Cuma sekiranya Dr. Zurina sudi kongsikan tanpa sebut siapa-siapa nama sebab kita kena perlu menjaga kerahsiaan lahir. Apakah pengalaman Dr. Zurina setakat ini yang kita kata pesakit yang banyak komplikasi dan mungkin ada pesakit yang selepas itu kita lihat daripada segi perkembangan dia selepas menerima rawatan. Okey. Mungkin ada kisah best case scenario lah orang katakan. Ada yang kurang bernasib baik sedikit. Alright, best case scenario yang kita tengok ialah walaupun bayi kita ada di kisah sendiri, bayi lahir seawal umur 24 minggu. So 6 bulan. Betul, 24 minggu. And ada yang berat lahirnya tak sampai sekilo pun. Maksudnya rekod kita sekarang ni berapa ni? Rekod kita yang lahir dengan kita adalah 700 lebih. 700 lebih gram. Ya. Yang diterima dari hospital luar 600 lebih gram. 600 gram. Ya, alright. And mereka membesar dengan setakat ini memang duduk dia di dalam NICU tu lama, mengambil masa 5 hingga 6 bulan, right? Tetapi membesar, lepas tu balik membesar sihatlah alhamdulillah, alright. Dan dah happy dah, dia yang bertahun, 3 tahun, 4 tahun, dan kita nampak setakat ini perkembangannya bagus, kita tak nampak komplikasi-komplikasi yang masa panjang. Cuma masa awal itu dia mungkin perlukan bantuan pernafasan. Segala-galanya kita bantulah pemakanan, segala-galanya. Tetapi bila kita dah bagi tempoh tu untuk dia berkembang dengan baik, yang kita jaga, kita bantu dia, dan dia boleh je membesar macam kanak-kanak seusia dia. Cuma di 2 tahun pertama tu perkembangannya akan lag sikit. Okay. Dia lewat sikit. So maksudnya kita tak boleh bezakan lah. Kalau beza memang stres lah. Nanti orang kata anak dah jalan, kenapa anak you tak jalan lagi? Right? Tetapi once dia dah meningkat ke usia 2 tahun ke atas, dia akan keep up. Dia akan catch up. So dia akan setara dengan kanak-kanak seusia dia. Okay, jadi mungkin dia punya cerita ni macam sesuai dengan tajuk tadi tu. Yang tema tadi tu. Kita kena bagi yang secukupnya untuk dia start. Jadi mungkin boleh ceritakan masa bayi yang lahir yang tak cukup 1 kilo, 700 gram lebih, ataupun bayi tu baru mungkin 6 bulan lebih saja. Jadi apa maksud kita memberi kita kata rawatan yang terbaik, yang kukuh kepada bayi ini? Okay. So kita bermula dari tadi. So macam saya kata tadi, bila ibu-ibu ada rasa tanda-tanda nak bersalin tu, dinasihatkan segera ke hospital.
Alright, sebab bukan semua hospital boleh support baby yang lahir tak cukup bulan. So kadang-kadang tu ada hospital yang terpaksa merujuk ke hospital lain. Jadi dia kelahiran tu kalau boleh berlaku di hospital-hospital yang mempunyai pakar dalam bidang neonatology dan pakar kanak-kanak yang mempunyai complete lah dia punya peralatan untuk kita support. Okay, sebab komplikasi itu bermula seawal kelahiran tu. Jadi di hospital-hospital yang lengkap itu kita memang latih anggota kerja kita, MO kita, doktor kita, staff nurse kita untuk menjaga atau membantu bayi ini seawal, sejurus selepas kelahiran. Pertama sekali kita kena jaga suhu badan. Ini kalau suhu badan dah memang jatuh tu dia macam snowball effect lah. Dia komplikasi tu dah tidak boleh nak control lah. Tapi boleh je, cuma risiko tu lebih tinggi. Dan bantuan pernafasan dengan mesin-mesin kita, dengan peralatan yang canggih, alright, perlu untuk kita support baby. Jadi dengan makanan kita panggil total parental nutrition, dengan skill-skill staff-staff yang kita latih, alright, doktor-doktor yang terlatih, jadi boleh kita bantu dan sentiasa pantau keadaan baby-baby, right? Dan kita bertindak mengikut macam mana baby tu. Selalunya, okay, saya kalau bila saya deal dengan baby-baby saya suka berkomunikasi. Walaupun tak faham, ke sebenarnya dia orang faham? Okay, walaupun staff saya pening-pening lah juga kata, okay. So sebenarnya kita boleh berkomunikasi dengan baby tu. Baby sebenarnya dia berkomunikasi dengan kita. Cuma kalau kita tak biasa, kita fahamlah apa yang dia nak minta tu. So kadang-kadang yang faham ni pun kadang-kadang betul, kadang-kadang tak betul. Kita baca body language ke? Betul. Kita baca facial expression, body language dia. Dia orang sangat-sangat sensitif. Kita yang bekerja dalam NICU ni perlu peka lah dengan komunikasi-komunikasi seperti itu. Jadi once kita dah faham, dan lebih mudah untuk kita bantu dia. Sebab yang nak dibantu dia. So macam kita lah kalau kita perlu bantuan tapi kita tak cakap kita nak apa, orang nak bantu pun tak tahu nak bantu apa. Itu sama, komunikasi antara doktor dengan baby tu sangat-sangat penting. Okay. Tapi yang ni kita dengar dia lebih kepada teknikal, maksudnya kerja-kerja pakar yang dalam hospital, dalam NICU. Cuma ada tak peranan ibu yang melahirkan tadi tu di dalam hospital semasa dalam NICU? Ada, sangat-sangat penting sebab bila baby dilahirkan tidak cukup bulan, dia bukan usaha kami di NICU saja, alright? Dia adalah teamwork sebenarnya. So selalunya kami libatkan juga ibu dan ayahnya dan explain dengan banyak lebar keadaan baby macam mana, apa plan kita, alright. Apa yang ibu boleh atau bapa boleh contribute, yang tim saya macam mana pakar, macam mana canggih peralatan pun, yang itu memang bukan area kita. Adalah nombor satu, bagi support dari segi emosi pada bayi yang baru lahir, yang tak cukup bulan. Ini ramai ibu-ibu yang tak tahu, alright? Sebab satu, dia rasa macam helpless, kan? Apa yang saya boleh buat, takutnya nak pegang dia, takut dia sakit. Sebab bayinya dah pernah wayar ni. Betul. Macam mana dia nak support tu? Alright. Semudah be there, be present. Datang, jumpa baby, sentuh, bercakap dengan baby. Itu sebenarnya walaupun pada kita nampak macam tak ada apa, tapi pada baby sebab dari dalam kandungan dia sentiasa dibawa ke mana-mana. Ibunya sentiasa ada dengan dia dan bila ibunya bercakap dia sentiasa dengar. So bila baby dah keluar awal, so benda tu perlu diteruskan. Jadi ibu-ibu perlu datang, ayah perlu datang, bercakap dengan baby, sentuh, walaupun sekejap, 5-10 minit dah cukup. So baby at least dia tahu dia bukan keseorangan di situ. Dia bukan setakat dengar alam-alam yang bising tu dengan suara-suara yang alien pada dia. Itu sangat penting lah. Selain pada itu, ibu susu. Right? So walaupun bayi masih dalam incubator,
alright, masih bayi, masih kecil, masih perlukan bantuan pernafasan, tak boleh nak direct breastfeeding. Selalunya kita menasihatkan ibu supaya perah susu di rumah. Sebab susu tu sangat-sangat penting, terutamanya minggu pertama yang kita panggil susu awal ibu atau colostrum tu. Tak boleh jumpa mana-mana. Beli tak dapat, tak ada di pasaran Tak ada di pasaran. So yang itu walaupun pada ketika itu bayi ni belum bersedia untuk minum. Tapi kita nasihatkan ibu perah dulu dan kita boleh simpan, kita boleh bekukan. Dan bila ready, kita boleh bagi pada. Itu adalah pada bayi. So itu adalah perlindungan awal pada bayi yang kita boleh bagi. Yang itu dia tak boleh compare dengan antibiotik lah, semua. Tak sama dengan perlindungan dari segi antibiotik dengan perlindungan ibu. Right? So those are the things yang ibu dan ayah. Kalau kita lihat sebenarnya peranan ibu masih ada lagi walaupun bayi yang lahir yang tak cukup bulan yang masih peramatan tu dijaga di hospital. Cuma sebelum ibu ni ada kekuatan nak bantu bayinya, nak bantu anaknya daripada segi emosi, susu, nak datang, nak bersentuhan. Tadi kita cerita pasal risiko kelahiran kepada bayi. Ada tak risiko kelahiran peramatan ni kepada ibu? Ya, sudah semestinya. Tak ada ibu-ibu yang saya pernah jumpa lah yang memang excited anak dia lahir cepat. Tak ada. Alright, and selalunya ibu akan mula menyalahkan diri sendiri. Kan? Dia rasa bersalah, dia rasa dia tak jaga diri dia. So sudah semestinya bila kelahiran peramatan itu terjadi adalah di luar kawalan dan ibu selalunya lah ibu akan rasa depressed. Ibu akan sedih. Ibu akan rasa sedih terutamanya bila lahir-lahir dia berpisah. Berpisah ke NICU, so ibu tu tinggal di ward tak tahu apa cerita, babynya macam mana, okey ke tidak, siapa jaga. Right. Dan bila ibu dah kuat sedikit, dan bila bawa turun ke bawah dengan penuh dengan wire-wire, dengan monitor kita yang bising, semestinya sesuatu pengalaman yang stressful lah pada ibu. Okay, and selalunya that's why orang kata dan kajian pun ada menunjukkan bahawa kadar postpartum depression ataupun postpartum blues lebih tinggi pada ibu-ibu yang melahirkan bayi yang tidak cukup bulan berbanding pada bayi ibu-ibu yang melahirkan cukup bulan. Jadi bermaksud daripada risiko ni sebenarnya kelahiran ibu semasa proses kelahiran tu sebenarnya risiko dia sama saja antara ibu yang cukup bayi yang cukup bulan dengan tak cukup bulan. Betul. Cuma kesan akibat daripada kelahiran peramatan tu sebenarnya lebih tinggi kesan dia kepada ibu. Ya, daripada segi emosinya. Okey. Jadi sekarang ni ada apa-apa tak kita nak bagi nasihat kepada pasangan ataupun suami kepada isterinya yang sedang mengalami stressful event ni? Macam mana suami boleh memberikan peranan dalam rumah tangga? Alright. Peranan suami ni walaupun setengahnya nampak macam duduk je suami tunggu je lah isteri bersalin. Sebenarnya tidak. Peranan suami itu sangat-sangat penting dan sangat mudah sebenarnya untuk dijalankan pada saya lah yang perempuan ni. Okay. Fungsi utama ataupun peranan utama ayah atau suami perlu memberikan sokongan kepada isteri. Okay. Sokongan tu tak boleh dalam pelbagai bentuk. Okay. Yang utama boleh bagi sokongan dari segi sokongan fizikal. Contohnya sekiranya ada anak-anak lain di rumah. Okay. So cuba cari jalan macam mana nak bantu menyelesaikan anak-anak yang lain ni. Sama ada boleh buat sendiri, alright, ataupun carilah pembantu tu tak semestinya yang mahal-mahal. Boleh je di kalangan keluarga sendiri untuk sementara. Okay, untuk kita jaga anak-anak yang lain tu, kalau nak makan, nak mandi ke, nak pergi sekolah ke, tolong siapkan supaya ibu ni boleh fokus. Itu satu. Nombor dua, memberi sokongan dari segi emosi dan juga dari segi mental. Janganlah main salah menyalah. Inilah orang dah cakap dah, degil.
Tak perlu semua-semua tu, walaupun ada kebenaran di situ kadang-kadang tak perlu sebut pun, kan? Just be there, support saja, you know, hadap sama-sama, alright, apa pun jadi, sama-sama kita lalui benda tu, tak perlu salah menyalah. Dari segi sokongan emosi tu sangat-sangat penting lah. Alright, sekiranya ibu tu nak memerah susu, jadi kalau boleh siapkan tempat untuk dia memerah susu. Dia tak perlu pun yang canggih-canggih. Siapkan tempat supaya dia boleh tenang dalam bilik ke atau di mana-mana ruang yang tiada banyak gangguan. Sudah cukup dah. So itu peranan suami pada ibu-ibu yang lahir. Mungkin kalau saya nak tambah, adakah sentuhan ayah yang pergi NSU tu kepada bayi, suara ayah tu juga memberi kesan kepada bayi? Pasal tadi kita sebut bayi nak dengar suara ibu kan? Mungkin ayah ada kesan apa-apa? Sangat, sama je. Kadang-kadang ada juga ayah yang terasa di situ. Sebenarnya walaupun kita kata bayi dah biasa dengan suara ibu, tapi kena ingat di mana ada ibu ada ayah, kan? Jadi dia perlukan suara dua-dua. Cuma tak boleh nak dinafikan lah, hubungan antara ibu dan anak tu memang strong, kan? Tak semestinya ayah dipinggirkan, tidak. So ada je ketika-ketika di mana ibunya tak boleh datang, alright, disebabkan oleh masalah-masalah tertentu. Jadi kita nasihatkan ayah je dan datang. Alright, and then satu lagi peranan ibu bapa ni di NICU, selain daripada susu, selain daripada bagi sentuhan, support, emosi, bila bayi tu sudah membesar sedikit, macam berat badan dah mencapai 1.5 kilo, 1.4 kilo, selalunya kita bagi ibu dan ayah peluk. Kita panggil kangaroo care. Kita panggil kangaroo care, di mana kita bagi sentuhan kulit ke kulit antara bayi dan ibu. Di sini peranan ayah juga penting, terutamanya kalau bayi kembar. Bayi kembar, jadi ibunya jaga seorang, ayahnya jaga seorang, ataupun ibunya tidak sihat untuk datang pada hari itu, ayahnya je datang, kita boleh bantu. Dia serupa sahaja, sama. So maksudnya di sini sebenarnya kita boleh ambil penggiliran kalau ibunya mungkin sudah penat, jadi ayahnya pula boleh berganti-ganti untuk menjaga bayi anak sendiri tu di NSU. Jadi mungkin saya akan pergi ke soalan akhir sebab kita dah hampir 40 minit bersiaran langsung. Kita nak tanya berkaitan dengan apakah hikmat-hikmat yang ada di hospital yang mungkin Dr. Zurina nak memperkenalkan dan mungkin daripada segi berapa jumlah kepakarannya, operasi dia, jenis-jenis pesakit ataupun jenis-jenis hikmat yang ada di hospital. Di hospital kalau bercerita tentang bayi yang pramatang secara khususnya, kita memang ada unit rawatan rapi kita sendiri yang beroperasi sebanyak 30 katil. Alright, and kita boleh support semualah. Alright, apa sahaja yang diperlukan, insyaAllah semua equipmentnya, peralatannya ready untuk kita bagi support tu. Selain daripada itu, kita juga mempunyai support dari segi sokongan, macam dietitian kita ada dari segi kalau nak buat pemeriksaan mata, pemeriksaan telinga, jantung, okay, buat ultrasound ke, dan what do you call that, semuanya lengkap lah, alright, and follow up-nya dari segi fisioterapi ke ataupun occupational therapy, semuanya insya-Allah lengkap. Jadi memang kita sudah beroperasi saya rasa selepas COVID. Okay. Jadi nak maklumkan juga kepada warga, kita ada warga UPM yang ramai ni yang mungkin sedang mengandung, yang mungkin ada perancangan nak lahir di mana. Ada tak proses-proses kalau mereka ni warga-warga akademik ataupun kita kata warga keseluruhan daripada UPM termasuklah staf-staf sokongan semua, kalau mereka nak tempah slot nak bersalin di hospital, ada ke caranya? Ataupun sebenarnya dia memang terhad kepada kes rujukan saja? Alright. Yang itu di luar bidang kuasa saya. Yang itu bahagian ONG. Bahagian ONG. Tetapi selalunya fokus kita adalah kes-kes yang dirujuk. Satu.
Nombor dua, kalau ingin bersalin di Hospital Sultan Abdul Aziz Shah, selalunya perlu book dekat hospital yang sama. Okay. So bila dah buat booking tu, kita tahulah dia akan bersalin di Faisal. Jadi untuk bagi kes-kes yang macam tiada risiko lah, kita kata risiko tag putih, tag putih tak ada masalah, nak bersalin di mana-mana pun mungkin okey. Tapi hari ini kita buka kepada kesedaran kan, mungkin ada kesedaran yang rasa saya ni mungkin dah ada risiko, perlu tak supaya kalau saya dah ada NIC backup ataupun kita kata bayi saya dah ada backup untuk bersalin. Tapi yang ini di luar kawalan kita lah, sebab untuk proses bersalin kena booking di jabatan lain, jabatan ibu dan ONG, jabatan ONG, sebab Dr. Zurina daripada jabatan Okey, bagi kes-kes yang dah lahir pramatang sebelum ini, yang mungkin sudah ada follow up di hospital-hospital lain sebelum ini, ada proses juga ke untuk kalau nak mendapatkan khidmat rawatan susulan di hospital? Boleh. Alright. Bagaimana proses itu? Okay, so sekiranya ada juga berlaku di mana ibu-ibu tu berbidah contohnya, ataupun lebih mudah dia datang ke HESAS, boleh je, boleh datang ke klinik kami untuk bagi tahu je perlukan berhasrat untuk meneruskan follow up dengan unit kami, dan kami akan uruskan lah. Cumanya di HESAS perlu masuk dalam Putra. Okay. Alright, so Putra portal tu, alright, kalau boleh dapatkan surat referral daripada hospital yang asal. Okay. Tetapi kalau macam sukar, boleh je datang dan kami akan berhubung dengan hospital yang asal lah, untuk kita dapatkan cerita summary dia, apa perkara, isu-isu atau komplikasi yang telah berlaku di peringkat awal kelahiran, dan supaya lebih mudah untuk kami teruskan follow up. Okay. Jadi saya nampak macam ada dua kaedah yang mudah. Pertama, pergi kepada hospital ataupun klinik yang sekarang ni ada rawatan susulan, sekiranya berminat untuk mendapatkan rawatan susulan ataupun pandangan pakar di hospital, dapatkan surat rujukan. Itu yang pertama. Ataupun yang kedua, boleh pergi terus ke klinik, tapi saya kira jangan bawa baby dulu jalan dulu, kita pergi kerja tu waktu lunch hour ke berapa 1-2 lah, waktu bekerja datang singgah sekejap di klinik macam mana saya nak bawa proses pindah tanpa surat rujukan. Tapi jangan bawa baby, takut nanti kliniknya mungkin tak buka pada ketika itu, ataupun tak ada doktor, semuanya doktor tengah buat bekerja di ward ataupun di tempat lain, jadi takut bayi tu menunggu. Jadi datang dulu, tanya, proses-prosesnya insyaAllah akan dibantu. Okay. Jadi saya rasa kita dah bersiaran selama 40 minit. Sekarang ni kita akan buka kepada soalan. Ada dua kaedah kita akan baca, bacakan soalan. Pertama adalah kita bacakan terus daripada chat box. Yang keduanya, sekiranya ada soalan tambahan mungkin boleh bertanya. Hari ini kita open kalau siapa-siapa yang nak bertanya terus. Kita tengok dulu ada apa-apa soalan daripada sebelum ini, Cik Nat. Okey, belum ada lagi soalan Wah, okey. Hari ini sebenarnya tajuk berat tajuk berat tajuknya macam berkaitan dengan yang kita kata tak ramai yang alami. Bukan semua orang alami. Mungkin ada setengah-setengah orang saja. Okey, untuk link saya rasa kita dah bantu beberapa link yang kita cuba letakkan. Tadi saya perasan ada komen berkaitan dengan nak atas sikit Cik Nat. Pasal kaedah okey. Itu ada tu. Ya betul, kita kena berkomunikasi dengan baby pramatang. Yang ni daripada Puan Samizah saya kira. Kena komunikasi dengan bayi. Bayi boleh faham, boleh dengar tone ibu dia, boleh dengar bahasa ibu dia, dia dah familiar dengan ibu dia. Mungkin akan ada satu tindak balas untuk dia membesar dengan lebih baik. Okey, ada apa-apa soalan ataupun nak bertanya terus daripada penonton? Kita open kepada soalan. Okey, dulu okey. Daripada Puan Samizah binti Ahmad,
Dulu anak saya lahir 26 minggu. Duduk NICU 5 bulan. Sebiji cerita Dr. Zurina tadi tu. Betul. Sebiji 24 minggu tadi, 26 minggu lebih kurang. Dan dia perlu duduk 5 bulan. Maksudnya kalau sebelum ni 5 bulan tu sepatutnya masih dalam kandungan tapi disebabkan oleh dia belum peramatang lagi, dia kena dibantu di luar dalam tempoh yang agak sama juga 5 bulan sampai dia betul-betul matang. Nak tanya, kalau yang peramatang ni, yang kalau nak dibenarkan keluar ni, sekurang-kurangnya dia mencapai umur berapa ataupun mencapai berat berapa waktu dibenarkan keluar? Syarat minimumnya ialah bayi perlu berusia, kalau ikut dia punya umur gestation dia tu, 35 minggu. Maksudnya kita kena kira balik. Kita kira balik, kita follow minimum 35 minggu. Okay. Berat lahir sekurang-kurangnya 1.8 kilo. Okey, maksudnya berat nak dibenarkan keluar. Berat nak keluar tu timbang dulu. Timbang dulu, memang ditimbang 2 kali seminggu ataupun kadang-kadang tu hari-hari, bergantung pada situasi. Berat minimum untuk kita benarkan dia pulang adalah 1.8 kilo. Itu yang asal saya belum cerita pasal komplikasi. Kalau komplikasi ni, kalau kena jangkitan kuman, kena tahan lagi. Betul kan? Kalau nafas, oksigen, kena tahan lagi. Okey, itu yang sekurang-kurangnya. Okey, kita ada lagi beberapa soalan atas sedikit. Okey, daripada Puan Noliana. Itu saya kata tajuk hari ni sebenarnya dia lebih kepada keibuan. Kebanyakannya tanya pun ibu-ibu juga. Okey, ataupun bakal-bakal yang nak berkahwin mungkin juga. Okey, Assalamualaikum doktor. Kebiasaannya bayi peramatang lahir melalui caesar atau boleh normal? Kebiasaan ni kalau kita kata biasa tadi kita sebab ada 2 tadi kan. Satu doktor tu rancang, satu lagi dekat rumah dia ada tanda. Jadi yang ni kebiasaannya macam mana doktor? Kebiasaannya kalau baby tu sangat peramatang, kita caesar. Dia lebih selamat. Alright, sebab nak melalui proses bersalin itu lebih banyak risiko sebab baby sangat fragile kan? Ya, dan kebanyakan masa walaupun ibu tu datang dengan desa salin, selalunya kita caesar lah, kecuali babynya dah keluar separuh. Macam tu dah tak ada pilihan lah. Teruskan saja. Sebab bayi tu kecil sebenarnya, kalau dah keluar tu insyaAllah dia keluar lebih senang daripada bayi yang dah cukup matang yang badan besar tu. Kenapa macam tu ialah bayi yang tak cukup bulan, kalau kita biarkan bersalin secara normal, selalunya habis lebam-lebam. Alright, so itu menyebabkan risiko komplikasi lebih tinggi lah. Okey, soalan yang daripada seterusnya, Puan Atikah binti Musa. Biasanya normal lahir minggu ke berapa? Yang kita sebut tadi 37 minggu cukup, maksudnya dah cukup matang. Betul apa saja tak cukup 37 minggu, kira tak matang. Cuma itu kalau yang tahu tarikh. Kalau yang tak tahu tarikh ni macam mana kita nak kata dia cukup ke 37 ataupun tak? Alright, so ada ibu yang kadang-kadang tu terlupa. Kan tahu-tahu ngandung. Alright, so kalau dia ada beberapa lah cara bahagian ONG untuk bantu. Satu, kalau ibunya ingat tarikh yang akhir, kita boleh ikut dia punya kalender kan. Kalau tidak, lupa, tak boleh nak recall, then boleh buat ultrasound. Dia orang akan bagi date baru bergantung ataupun berdasarkan ultrasound. Dan dari situ dia akan bagi due date. Itu anggaran tarikh 40 minggu kandungan lah. So kalau lahir dalam tempoh 3 minggu sebelum tu masih dikira sebagai cukup. Jadi kembali kepada soalan Puan Atikah tadi tu, bila dia kata due date 3 hari bulan 2, ni kita declare dia dah tahu dah ni 3 hari bulan 2 dia punya tarikh. Itu adalah tarikh 37 minggu ke tarikh 40 minggu ke tarikh 9 bulan ke tarikh mana ni? Tarikh 40 minggu. Maksudnya dia dah 3 minggu matang dah. Jadi kalau dia lahir awal 2 minggu pun kira masih matang lagi. Cuma kalau awal 3 minggu daripada tarikh 3 Februari tu baru dikira sebagai bayi kelahiran peramatang. Betul konsep dia. Okey, seterusnya kita ada bersama kita Puan Sahara Ilbina. Pasien saya bersalin. Okey, 28 minggu, berat 850 gram. Alhamdulillah baby sihat dan dah 2 tahun lebih. Saya kira ni doktor ni
Dr. Mungkin, Sarah ni, ya. saya kata passion saya jadi sebenarnya zaman-zaman sekarang ni kita kata walaupun bayi pramatang ni kita kata tak cukup berat, tapi dia punya survival maksudnya kita punya kelangsungan hidup dia tinggi sekarang ni Yes, they are very strong sebenarnya. Yeah. Yeah, they are very strong. Yang lebih kita. Diorang punya survival mode tu sangat-sangat kuat. Jadi tak perlulah kita macam sometimes tu give up too early. Kita just maintain saja. Right, yeah. Cuma nak tanya bezanya kalau kita kata bayi ni kuat, kelangsungan dia kuat. Jadinya ada ibu-ibu bapa yang mungkin nak IOR ataupun dia kata saya nak bawa balik bayi ni. Padahal bayi ni sebenarnya kita kata berisiko lagi ni. Yeah, Jadi apakah nasihat kepada mereka? Alright. Kuat tu tak bermaksud kuat dia boleh hidup sendiri. Itu. Alright. Kuat tu bermaksud ialah fighting spirit dia. Okay. Alright. So kadang-kadang ni ada ibu-ibu yang tak sampai hati tengok anak dia berwaya penuh kan, kena cucuk kata. Dia rasa anak dia sakit, tapi baby tu dia sakit tapi dia tengah fight. Dia tengah fight untuk survive. So itu kita kena explain dengan jelas pada ibu lah. Alright, so maksudnya dengan bantuan dia mempunyai spirit yang sangat kuat untuk terus survive. Bukan tanpa sebarang bantuan. So kalau bawa balik tu susah lah kan. Dia walaupun dia kuat tapi ialah dia nak bantuan. Mungkin saya nak kaitkan dengan soalan Puan Samiza tadi. Ada satu lagi soalan tambahan. Berat okey, tapi kalau baby ada masalah pernafasan kena tahan NSU. Jadi ada tak bayi-bayi sebenarnya pramatang tapi berat dia bagus? Yang ni macam mana kes ni? Sebab kalau kita keluar tu nampak ini dah matang punya saiz ni tapi dia mungkin 30 minggu. Kenapa jadi macam tu? Okey. Kita tidak melihat pada saiz baby, kita melihat pada umur gestationnya. So walaupun dia dilahirkan besar ataupun kecil, kita tengok umur gestation. Right? So sekiranya dia gestation dia 26 minggu, 28 minggu, walaupun lahir 2 kilo, doesn't make any difference. Dia masih perlukan bantuan pernafasan dan kita akan bagi bantuan tu sehingga baby ready untuk bernafas tanpa bantuan. Okay. Kita akan terus support. Okey, ada soalan berkaitan dengan risiko ni. Daripada Puan Wan Nur Ayuni, binti Wan Nur, bercerita pasal mikroplastik. Ada ke mikroplastik ni memberi kesan kepada ibu-ibu yang menyebabkan risiko dia nak lahir pramatang tinggi? Okey. Sukar sikit menjawab sebab tak ada kajian-kajian yang menunjukkan faktor terdedah pada mikroplastik ni mendedahkan ibu mengalami masalah berisiko tinggi untuk kelahiran pramatang. Cuma lebih kepada risiko-risiko yang kita telah bincangkan tadi lah. Sekiranya ada risiko-risiko yang telah kita bincangkan tadi dan adalah risiko untuk pramatang. Terdedah pada mikroplastik kita belum ada apa-apa kajian. Okey, jadi kita kena tunggu kajian penuh. Yeah. Jangan buat conclusion awal kata ada kaitan dengan autism lah, ada kaitan dengan bayi pramatang lah, ada kaitan dengan macam-macam penyakit, contohnya pendarahan ke apa ke. Tunggu kajian yang lebih lanjut, mungkin pakar kita akan panggil lain kali, pakar environment berkaitan dengan pencemaran mikroplastik. Itu mungkin kita akan bincangkan. Buat masa ni kita tiada apa-apa bukti kukuh lagi lah yang kita boleh kaitkan. Okey, soalan seterusnya. Okey, tahniah kepada Encik Amuruddin, wakil suami, wakil ayah kita pada tengah hari ini, Amuruddin Shah bin Zubo. Kita cerita pasal, Assalamualaikum doktor, saya nak tanya apakah pendekatan penjagaan yang paling penting? Kita penting ni untuk suami ni, kita bercerita ni akhirnya ada. Saya pula yang bersemangat tiba-tiba bila ada wakil lelaki kat sini. Okey, kita kata dia kata penjagaan yang paling penting untuk diberikan pada peringkat awal bayi pramatang ni. Jadi ada tak apa-apa yang kita kata banyak peranan macam sebut tadi tu, emosinya, sentuhannya kena datang semua, tapi ada tak yang paling penting sebab dia ada bagi contoh ni. Dia kata kawan saya dulu masa sekolah, dia cakap dia lahir tak cukup bulan. Doktor kata berat dia 0.9 kg saja. Lepas tu dia pun malu. Macam mana tu? Itu yang minta tolong tanyakan. Okey. Okey.
pendekatan ataupun penjagaan paling penting adalah selepas di NICU lah, NICU tadi kita dah cerita kan, pendekatan terutamanya di rumah, okay, adalah selain daripada kita jaga makan pakai, what do you call that, penjagaan fizikal ya, rangsangan. Perlu diberi rangsangan yang secukupnya pada bayi-bayi yang dilahirkan tidak cukup. Kenapa? Ialah sel-sel otak akan berkembang dengan cukupnya sehingga bayi berusia 38 minggu dalam keadaan. Right? So sekiranya bayi lahir sebelum tempoh itu, terutamanya kalau sebelum 37 minggu, jadi dia dilahirkan dengan jumlah sel-sel otak yang jauh berkurang. Masalahnya sel-sel otak ni selepas keluar daripada rahim ibu, dia tak boleh bertambah. Dia cuma boleh bertambah ketika berada dalam rahim. Jadi sel-sel otak ni dah segi awal kurang. Okay. Dan tak melalui proses di mana organ-organ lain tak boleh berfungsi dengan baik, di mana ada ketika-ketikanya paras oksigen akan turun, alright, akan merosakkan lagi sel-sel otak. Jadi bila sel-sel otak sudah kurang, kalau kita tak bagi rangsangan yang cukup, bayi-bayi ini atau kanak-kanak ini akan membesar dengan masalah-masalah kekebalan, pembelajaran. So yang itu kena jaga. Jaga makan pakai, bagi makan tu semua macam biasa, macam jaga baby-baby yang lain. Itu satu. Nombor dua, kena jaga supaya tidak mendedahkan dia kepada risiko mendapatkan gangguan. Okay, so maksudnya jangan excited sangat dah bawa balik, bawa pergi shopping, dan hujung tahun, banyak les, banyak sale. Dia tak boleh, pertahanan badan tu masih belum kuat. So, bila kita dedahkan dia pada orang ramai, jadi dia berisiko untuk mendapat jangkitan kuman. Selalunya sekali dia dapat, dia akan teruk. Jadi baru dia nak balik dah masuk balik dalam ward. Okay, so satu lagi ialah musuh utama dia rokok. Suami ni Yeah. suami tak suami, adik-beradik semua kena. Siapa-siapa yang duduk di dalam rumah itu, kita nasihatkan kalau boleh berhenti rokok. Tetapi sekiranya rokok dan siapa-siapa perokok tu tak boleh dipisahkan, kita nasihatkan nombor satu, merokok di rumah. Dan bila dah balik ke rumah, sebelum pegang anak ataupun bayi, mandi dulu. Supaya dia bukannya asap rokok tu, orang ingat asap rokok, tak, rokok di luar, tak. Bau yang melekat di baju juga memberi kesan pada bayi. So ini penjagaan pendekatan di peringkat awal. Okay, saya ulang, yang paling penting elakkan dia daripada mendapat jangkitan kuman, elakkan dia daripada kesan bau rokok, dan juga beri rangsangan yang secukupnya lah, selain daripada penjagaan fizikal dan makan, minum, pakai macam biasa. Saya kira tadi tu sel tu walaupun dia dah tak bertambah, tetapi dia ada network yang tu yang kita nak tambah lah tu, yang boleh. Okey. Ada tadi kita berkaitan dengan jangkitan, kita nak mengelakkan jangkitan. Tapi sekarang ni berkaitan dengan soalan daripada Puan Siti Nazira binti Muhammad Nazir ni, dia cerita macam mana pula dengan masyarakat kita. Kalau pergi melawat saja, mungkin nak cium babynya, nak cium maknya, itu kalau tu yang perempuan semua pun nak cium lah dengan baby-baby je, pasal masyarakat kita, tak kira mungkin keluarga terdekat ataupun mungkin jiran-jirannya, kawan-kawan sekerja tengok bayi, excited. Jadi macam mana kita sebenarnya nak kata tidak, sebab sekali tadi kata nak kena elakkan jangkitan, tapi dalam masa yang sama kita serba salah. Jadi ada tak caranya? Alright. Nasihat saya pada ibu-ibu yang anaknya lahir tak cukup bulan dan bila dia nak balik tu, alright, and selalu saya berterus terang je lah, saya cakap dengan ibu kena ikut sikit. Right? Diorang nak datang melawat boleh. Nak datang melawat, tengok. Alright, sebab bila lagi ramai yang peluk, cium dia, sebab kuman tu berada di rongga pernafasan kita. Alright, so kita akan pass pada baby. Jadi memang kena ikut sampai usia baby menjangkau usia 1 tahun. So memang ibu-ibu kena
tegaslah. Cakap minta maaf, baby belum kuat lagi. Okay, dah dapat jangkitan kuman. So kalau boleh jangan lakukan dia. Nak tutup boleh. Macam tu. Kita kena twist sikit lah. Saya kira hari ini kita telah 1 jam bersama dengan pakar kita, Dr. Zurina, pakar pediatrik yang telah bercerita daripada bayi tu dalam kandungan lagi ya. Kita cerita pasal risiko sampailah bayi tu lahir, bayi tu balik rumah dan sampai 1 tahun. Kita dah cerita semuanya sekali, termasuklah kita dah jaga cerita pasal bayinya, ibunya dan juga suami dan juga masyarakat. Jadi kita nak tutup kita punya sesi perbincangan pada tengah hari ini. Mungkin 1 minit, 2 minit nasihat akhir ataupun mungkin ada apa-apa yang Dr. Zurina nak kongsikan kepada penonton kita. Okay. So kelahiran pramatang ni suka tak suka adalah sesuatu yang semakin meningkat di negara kita. Alright. So antara negara-negara kita tergolong dalam negara-negara yang meningkat maju. Alright. And kita adalah champion ya. Dalam nombor dia ke ataupun perkhidmatan? Bukan, dalam jumlah kelahiran pramatang antara negara-negara yang meningkat maju. So kita adalah antara yang champion, yang tertinggi yang direkodkan oleh WHO. Jadi ia adalah sesuatu yang ada je, alright. Macam kalau kita ada 10 kelahiran, seorang atau 2 adalah kelahiran pramatang. Jadi sangat penting untuk kita tahu, kita belajar tentang kelahiran pramatang ni sebab bayi-bayi ni kesukarannya cuma di peringkat awal. Okay? Selepas tu dia orang boleh membesar macam kanak-kanak yang normal, yang biasa. Jadi penting untuk kita meningkatkan pengetahuan kita, memberi support atau sokongan kepada mana-mana sahabat kita atau kawan kita atau family kita yang mempunyai bayi yang pramatang untuk sama-sama kita berusaha ke arah beri permulaan yang baik pada kanak-kanak atau bayi-bayi ini so that diorang boleh membesar jadi kanak-kanak yang sukses. Berikan mereka harapan yang terbaik untuk mereka. Okey, dengan itu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pakar kita Dr. Zurina sudi bersama-sama kita secara langsung di studio Unit Komunikasi dan Ketilatan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan yang mana sebenarnya Putra Sihat ni diketuai oleh PKU Pusat Kesihatan Universiti yang mana kita bawakan ni sebenarnya untuk inisiatif ataupun platform berkongsi maklumat yang bermanfaat kepada warga UPM dan juga pelajar UPM sekali. Okey, untuk sebelum saya tutup kita punya sesi, saya nak ingatkan di chat box kita ada letakkan semula link kehadiran. Jadi boleh klik link kehadiran tersebut supaya anda mendapat poin latihan daripada UPM. Yang keduanya, saya harap dah bolehlah jawab soalan post. Maksudnya tadi kita ada jawab 5 soalan free sebelum taklimat ataupun sebelum sesi ceramah dan kemudian kita nak lihat sama ada dah dapat tak jawapan-jawapan yang kita cari tadi untuk kita nilai sama ada kita punya sesi perkongsian ini memberi manfaat kepada warga daripada segi pengetahuan dan akhirnya mengubah tingkah laku supaya lepas ni kalau yang boleh cegah. Apa yang kita dah bagi tahu tadi tu, nak sihat kena ikut cara sihat. Dengar daripada pakar kita untuk kita lebih sihat di masa hadapan. Dengan itu saya ucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.